Okey, untuk orang-orang Melaka, hari Sabtu ni hari Sabtu tau. Okey, jumpa Kak Manja dekat mana? Dekat Mini Stadium Bestari Aikro. Bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 6 petang. Jangan lupa lagi ghost paper Kak Manja dapat tahu. Kak Manja. Ui, saya gerun saya. Makin banyak outlet ni makin gerun lah saya tengok Allah akak ni. Akbar. Alhamdulillah. Memang gerun pun. Yang Kak. datang pun gerun. Bagi saya Maggie akak yang paling gerun dekat outlet akak Okey, ni. yang paling gerun sekali kat Kak Manja. Jom, let's go. Sini tengok apa dia gerun. Siapa peminat makan ghost paper? Nampak tak? Ghost paper ni paling pedas ni kak. Paling pedas. Siapa yang peminat pedas gila, awak kena try ghost paper. Buatkan saya satu kak. Alright. So yang ni Kak Manja akan buat sama ada Maggi ghost paper biasa ataupun ghost paper omelette. Ghost paper ni warna hitam kak Memang warna hitam bang. Kata magicnya Kak Manja punya adalah paste Kak Manja sendiri. Okey, ni lain dari yang lain. Hanya kedai Kak Manja saja. Dekat mana jumpa Kak Manja kan? Tasik Titi Wangsa ada dekat Pusat Darah Negara, Taman Medan dan juga Santai Pot Padang Jawa Shah Alam. Dalam omelette ni memang dah sedia ada cheese light. Okey, kita ada sausage. Okey, sausage memang dah siap rebus Lepas tu Kak Manja akan draw sos cheese. Daging enoki Yang siapa peminat makan daging sukia enoki, yang ni Kak Manja akan grill dulu sekejap. Okey, ini adalah orang kata aksesori yang dipilih tadi Ini Kak Manja akan letak bahagian luar. Okey, inilah dia hasilnya ghost paper omelette berlauk dan enoki beef. Okey, ini adalah menu baru Kak Manja iaitu nasi goreng cili kering. Nampak tak? Ini paste Kak Manja buat sendiri juga Inilah dia orang kata hasil nasi goreng cili kering by Kak Manja Inilah dia hasil nasi goreng cili kering by Kak Manja. Gerun tak gerun? Ini apa ni kak? Okey, bukan itu saja. Kak Manja ada jual sausage Thailand daripada Kelantan. Okey, yang ni adalah orang kata pelbagai menu. Kita ada pulut, kita ada cheese panjang, cheese jumbo dan juga ini adalah lokcing ataupun sate ikan. Oh, lokcing. Lokcing betul tu. Okey, untuk orang-orang Melaka, hari Sabtu ni hari Sabtu tau. Okey, jumpa Kak Manja dekat mana? Dekat Mini Stadium Bestari Aikro. Bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 6 petang. Jangan lupa, jom serbu Kak Manja kat sana. Bye.